pakai saya 800 800 atau 1000 lah. Macam aku guna 800 je, dia cepat sikit lah, dia makan untuk ratakan permukaan clear ni. Okay, kalau 1000 dia lambat sikit 800 pun sesuai untuk gosok. Kita nak matikan clear ni, nak bagi dia licin. Right, so pakai 800 kita boleh start gosok lah. Okay, sini boleh nampak dia jadi macam kulit limau bila ada manik tu. Sebab tu kita kena gosok dan licinkan betul-betul. Alright, so kita gosok, jangan sampai dia bocor pergi ke permukaan asal lah. Okay, kita layang-layang untuk bagi dia licin lah. Alright.